Apa masalah Felda? Masalah. Bila bermula dia? Okey. Bila bermula? Cara makronya ialah kewangan. Felda ni dulu adalah satu-satunya institusi sosio-ekonomi di Malaysia berfungsi tanpa peruntukan operasi daripada kerajaan daripada 96 tahun 2012. Bukan masa tu Najib cakap duran runtuh. Najib jamin untung. Memang ada statement tu. Ada? Official. Ada. Jamin untung. Yes, Wow. jamin untung. Asasnya kita bukan bantah penyenaraian semata-mata. Tapi bila kita lihat fungsi model Felda itu diubah sepenuhnya. Itulah puncanya. FGV ni sebenarnya ialah enjin Felda. Sebelum FGV nama dia Felda Holding Berhad. Felda Holding Berhad yang memberi keuntungan Felda. Barulah Felda boleh menguruskan hal ehwal broker, uruskan ladang, uruskan kebajikan, uruskan pendidikan melalui keuntungan itu. Cuma apabila disenaraikan, bermulalah episod hitam yang dikatakan rugi setiap tahun. 2013 sampai 2017 Felda rugi 1 bilion at least tahun. 1 bilion, 2 bilion, 3 Yes. bilion, 5 bilion yang Yes. sebab saya ada buat posting tersebut. Laporan tu dikeluarkan oleh Syahri Samad sebagai pengerusi. Ya, kita pujilah. Dialah yang berani mengeluarkan sedangkan tahun-tahun sebelum tu laporan tahunan tak pernah dikeluarkan. Kenapa tak dikeluarkan? Itu saya tak pastilah. Tapi mungkin nak selindung lah apa masalah yang berlaku. Sebab macam mana Felda nak buktikan bahawa dengan melalui penyenaraian tu Felda untung? Macam mana Felda nak untung sedangkan sebelum penyenaraian 51% Felda pegang, 49% KPF pegang. Ini nanti rantaian dia tu bagi kesan pada broker hari ni. Walaupun dia bagi 15,000 duran runtuh pada ketika itu semua adalah racun penyakit yang Berlaku sekarang lah. Cerita 5 tahun rugi tu cerita betul. Diuruskan oleh orang Melayu pun betul. Yang mengalami kerugian pun majoritinya Melayu. Betul. Ya, Diuruskan oleh orang Melayu pun betul. Betul? Perdana Menteri pun orang Melayu betul. Betul. Parti pemerintah waktu tersebut siapa? Oh, masa tu memang Barisan Nasional lah. Yang majoritinya siapa? Majoritinya memang Melayu. UMNO. Yes. UMNO Melayu. Ya. So UMNO yang menjanakan Melayu. Boleh disebut dikatakan macam tu lah. Impak kepada seorang anak Melayu, anak peneroka di dalam peralihan modul asal fungsi Felda itu sendiri. Apa impak dia sebenarnya? Bila Felda kewangan dia terjejas, yang pertama kebajikan hal ehwal broker tu terjejas, dia tetap bergantung kepada 10 ekar tanah. Selain daripada model makro tu diubah, model pengurusan ladang broker juga diubah. Tadi saya cerita broker kerja kan. Sekarang tak, broker duduk rumah, anak syarikat Felda yang urus ladang. Banyak urusan kewangan daripada hasil ladang broker digunakan oleh Felda. Felda rolling. Bayaran kepada kontraktor yang menguruskan ladang broker tertunggak, ada pernah sampai 600 juta. Pengurusan ladang bermasalah, broker pendapatannya sangat rendah. Bila broker pendapatan sangat rendah, hutang dia jadi tinggi. Yang ketiga ialah banyak program-program Felda nak buat terbengkalai. Contoh PGBF. Sampai terpaksa Felda rolling duit broker. Hasil Rolling dia penuh. Yes, rolling duit hasil ladang broker. Semua orang setuju bahawa hutang broker Felda bermasalah. Bukan masalah broker. Broker mana tahu apa-apa. Kau dah suruh broker duduk rumah, ladang kau nak urus, tiba-tiba hutang tinggi kau salahkan broker. Orang tu cakap dengan saya, inilah broker. Kebun tak nak masuk kan, duduk warung. Bila berhutang tak nak bayar. Lepas tu nak rampas. Saya rasa masa tu macam, hinanya broker ni. Masa kempen tanam semula serah kepada Felda, siapa yang masuk ladang kena ugut. Dan ada broker sejak tebang sampai hari ni tak pernah masuk ladang. Sebab apa? Sebab dia nak masuk ladang pun dah tak ingat, nak tanya orang malu.